Di era digital ini, isukan bukan sekadar hiburan. Ia telah menjadi medium pembangunan bakat, kerjaya dan perpaduan. Dan di barisan hadapan, UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, tampil sebagai pengasas dalam memperkasa isukan atau e-sports di peringkat pendidikan tinggi. Satu pencapaian yang membanggakan UKM ialah penubuhan e-sports arena UKM di Pusanika. Arena ini lengkap dengan komputer berprestasi tinggi, internet laju dan juga sistem audio visual untuk streaming dan kejohanan. Ia telah menjadi pusat utama latihan, pertandingan dan aktiviti kelab e-sukan di kampus. Di sinilah bakat-bakat UKM digilap dan diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. UKM mengambil langkah proaktif dalam menyokong industri e-sukan dengan mewujudkan kursus citra e-sukan yang memberi pendedahan kepada pelajar tentang dunia e-sukan dari aspek teknikal, strategi dan keusahawanan. Ini bukan sekadar kursus teori, tetapi peluang untuk memahami industri sebenar yang bernilai jutaan ringgit. Di peringkat universiti, e-sukan mempunyai potensi besar. Ia bukan sahaja membina komuniti pelajar yang aktif, malah menjadi platform pembangunan kepimpinan, kerja berpasukan dan pemikiran kritikal. Pelajar bukan sekadar bermain, mereka mengurus, menganalisis dan mencipta inovasi. Melalui penyertaan dalam isukan, pelajar UKM dapat membina pelbagai kemahiran seperti kemahiran digital dan komunikasi, pengurusan acara dan organisasi pasukan serta potensi kerjaya sebagai pemain profesional, shootcaster, jurulatih, streamer dan juga pengurus e-sukan. Ini memberi laluan kepada pelajar untuk terlibat secara serius dalam industri digital masa depan. E-sukan di UKM bukan sahaja tentang kompetitif, ia juga tentang perpaduan mahasiswa. Pelajar dari pelbagai fakulti dan latar belakang bergabung dalam satu pasukan, menjadikan e-sukan sebagai jambatan yang menyatukan budaya, idea dan juga minat. Inilah wajah baharu inovasi kampus, kreatif, digital dan inklusif. Sebagai universiti awam terkemuka, UKM membuktikan bahawa pendidikan tinggi perlu bergerak seiring zaman. Dengan menyediakan kemudahan, kursus dan platform, UKM bukan sahaja menyokong minat pelajar, tetapi juga melahirkan bakat-bakat yang akan menjadi pemimpin dalam industri isukan masa depan. Di UKM, isukan adalah lebih daripada sekadar permainan. Ia adalah jalan masa depan, simbol perpaduan dan pintu kepada inovasi digital Malaysia. UKM percaya bahawa masa depan bermula daripada sekarang dan isukan adalah sebahagian daripadanya.